Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni Harith ada 6 buah kereta yang memang hot selling item dan saya janjikan harga below market tuan-tuan, okey? Harga memang boleh dengar, kereta memang cun, kereta memang rare. Yang ini 6 unit model ni memang ramai orang cari, okey? Yang pertama ni tuan-tuan, saya ada E200. Okey, ni fully petrol W205 tahun 2015. Yang ini saya nak menjual dengan harga RM64,800 sahaja. Tuan-tuan, harga yang saya sebut tu tuan-tuan, harga cash, harga siap tukar nama, tiada cas tambahan, tiada cas processing fee ke apa ke, memang tak ada tuan-tuan. Dan yang paling best, kereta dah Puspakom. Tuan-tuan datang dari jauh, berminat, boleh terus beli. Okey, boleh terus beli, boleh terus bawa balik. Mileage baru 130 sahaja. Interior dalam color white grey memang sangat cantik. Kereta belum polish, belum basuh, baru mendarat semalam. Okey, memang cantik. Yang ini tuan-tuan CC 2.0 sahaja Alright, yang kedua, kalau nak full detail, saya ada di sebelah video. Saya dah buat satu video details untuk SLK 280 ni. Saya nak menjual dengan harga RM49,800 sahaja tuan-tuan. Yang ini cabriolet, engine V6 3.0, boleh buka roof. Okay, memang sangat handsome, memang sangat cantik kereta ni tuan-tuan. Color dalaman color merah. Mileage baru 62,000. Yang ini satu owner punya tangan, geran besar. Alright tuan-tuan, yang ini tuan-tuan nantikan E-Class. Okey, yang ni E350E tuan-tuan tahun 2017. Yang ini saya jual below market tuan-tuan. Orang jual 80, saya jual RM72,800 sahaja. Jom kita tengok bahagian dalaman yang moden. Tuan-tuan tengoklah, dia punya meter digital dia besar tuan-tuan. Sampai ke tengah tuan-tuan. Mileage baru 89,000 sahaja tuan-tuan Bahagian dalaman memang sangat kemas. Ini pun satu owner. Cantik sangatlah ni tuan-tuan. Siap dengan panoramic roof tuan-tuan. Yang ini condition memang tip top. Orang jual 80. Saya nak jual dengan RM72,800 sahaja. Ini barang siapa cepat dia dapat tuan-tuan. Siapa cepat dia dapat. Kereta tahun baru, mileage pun rendah 80,000. Engine 2.0 saja, road tax murah, insurans boleh setting murah. Yang ini orang panggil dia Volkswagen MK7 tuan-tuan 2013, low mileage, satu owner. Yang ini undercarriage, betul-betul cun. Yang ini lady owner dulu pakai, dia bawa memang hati-hati. Bagus kereta ni, memang sedap. Mana yang cari stok, mana yang nak cari stok dengan kereta yang bagus. Kereta ni dia pergi ambil anak, pergi hantar anak pergi sekolah je, tuan-tuan boleh ambil kereta ni. Okey, saya nak menjual dengan harga RM33,800 sahaja. Kereta owner tak pakai lasak, tak ada upgrade apa-apa. Ni just nice, stock, original original color. Dulu color mahal ni. Nak dapatkan spek yang ni memang mahal, RM200,000. Okay, so yang ni sekarang saya jual RM33,800 sahaja. Mana yang tuan-tuan mencari E200 Avantgarde facelift tahun 2014, yang ni saya nak jual dengan harga RM45,800 sahaja. Mari tengok interior dalaman dia macam mana. Memang sangat cantik. Right, belum basuh apa lagi. Kalau tuan-tuan berkenan, boleh datang ke Rad Motoring Rawang. Okey, yang ini 6 buah yang saya ada ni. Banyak lagi kereta Continental yang saya ada. Saya ada Porsche juga, Cayenne baru masuk. Okey, kalau tuan-tuan nak set appointment, terus WhatsApp Harith. Kita boleh set appointment. Okey, kita boleh tengok kereta, kita boleh test drive kereta dekat sini. Banyak sangat pilihan dekat sini. Harga murah-murah. Kereta dah Puspakom, siap dengan tukar nama tuan-tuan. Tiada cas tambahan dekat sini. So don't worry. Tuan-tuan datang tinggal tampin sahaja. Saya nak tunjuk lagi satu tuan-tuan.
Saya ada A200 ni tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan berkenan A200 tahun 2013, yang ni saya nak menjual dengan harga pun below market RM46,800 saja. Tuan-tuan dah boleh dapat bawa balik A200. Yang ni 1.6 tuan-tuan. Alright. Memang tengah banyak kereta lagi. Kalau tuan-tuan berminat dengan ni, yang ini Porsche 2011 tuan-tuan. 2011, yang ni saya nak menjual dengan harga RM53,800 saja. Kalau tuan-tuan dah berkenan, terus datang ke Rad Motoring Rawang, WhatsApp saya hari. Assalamualaikum.